Pemilihan calon untuk mewakili parti adalah cabaran paling besar menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-17. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Haji G. Nur berkata beliau telah mengerah tenaga dan fikiran sebelum membuat keputusan. Berikutan terdapat beberapa kawasan mempunyai 3 hingga 4 individu yang boleh dipertimbangkan. Semua baik-baik, ada pengaruh, ada sumbangan, boleh menang di dalam pilihan raya, tetapi kita hanya boleh memilih satu sebagai wakil kita. Saya tidak boleh memilih 2 di satu kawasan, hanya satu. Disinilah masalah yang timbul kepada saya, kerana semua penyokong kita, pemimpin kita yang boleh menang, yang telah menyumbang untuk kebaikan parti dan juga GRS. Ketua Menteri Sabah itu berucap pada Majlis Penutupan Hari Sukan dan Sambutan Hari Keluarga UPPM Parlimen 170 Tuaran. Datuk Seri Haji G berkata, sehingga lewat malam Rabu dan pagi Khamis, masih terdapat beberapa pihak yang menghubungi beliau memohon supaya menukar calon di beberapa kawasan. Meskipun terdapat beberapa pihak yang tidak berpuas hati, namun katanya setiap pemimpin perlu mempunyai sifat tolak ansur, terutama ketika menghadapi pilihan raya.